Ada orang cakap, jangan nak promote Gap lah, tak patut syariah. Emas fizikal je boleh promote, katanya. Saya dengar kan, saya senyum je seorang-seorang. Sebab biasanya yang cakap macam ni kan, hujung-hujung tu dia nak promote brand dia sendiri je. Baik, saya jawab ringkas dan jelas. Pertama, untuk orang awam, jual beli emas secara akaun seperti Gap ini adalah dibenarkan selagi mana cukup syarat. Antara syarat utama, akad berlaku serta-merta secara tunai. Kedua, pemilikan terus berpindah kepada pembeli. Ketiga, pembeli boleh keluarkan emas bila-bila masa tanpa halangan. Ini bukan pendapat sendiri, tidak. Ini berdasarkan pandangan rasmi oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Maksudnya apa? Kalau emas itu ada rekod dalam akaun, ada resip, boleh dikeluarkan bila-bila masa pun boleh. Hak milik jelas, milik kita pun sama. Itu sudah dikira sebagai al-qab, penyerahan yang sah dalam Islam. Kedua, untuk yang faham tentang muamalat, dalam fiqh ada konsep. Pertama, al-qab hakiki, pegang fizikal. Yang kedua, al-qab hukmi, pemilikan melalui rekod yang sah. Dan kedua-duanya diterima dalam syariah jika cukup syarat. Sebab itu, akaun emas Gap seperti ini dikira sah selagi mana tiada tempoh tangguh penyerahan. Kedua, pemilikan sempurna. Ketiga, boleh keluarkan emas tanpa sekatan. Poin penting, Gap bukan emas digital atas angin semata-mata. Ia adalah emas fizikal yang disimpan dan direkodkan atas nama kita sendiri. Public Gold memang galakkan keluarkan emas fizikal, bukan simpan nombor semata-mata dalam akaun Gap. Jadi sebelum kata sesuatu tu tak patut syariah lah itu ini, pastikan faham konsep dulu. Public Gold sudah ada orang autoriti untuk mengesahkan patut syariah. Jadi kita sebagai penyimpan tak perlu mempertikaikan lagi seperti mana orang yang berautoriti mengeluarkan sijil-sijil halal di kedai-kedai makan. Kadang bukan tak patut syariah, cuma kita tak faham je kan, betul tak? Jadi jika berminat untuk mula belajar simpan emas, boleh klik link yang saya sediakan. Atau tekan saja link dekat bio, saya bantu sebaik mungkin. Jom kumpul emas 1 kg.